Nabi menyebutkan kepada kita, orang yang berpuasa di bulan Ramadan ni dia ada dua tingkat puasa sabar dia. Yang pertama, orang yang berpuasa kerana Allah dan dia berpuasa kerana nakkan syurga Allah. Dia puasa minta dekat Allah, ya Allah bagilah aku syurga. Jadi Allah kata orang-orang yang berpuasa kerana aku dan mengharapkan syurga aku siapkan kepada mereka dalam syurga tu. Untuk orang-orang yang berpuasa, pertama sekali dia akan masuk dalam pintu rayyan. Dan orang-orang yang berpuasa tu, pintu rayyan ni dia automatik tutup, buka untuk orang berpuasa je. Kalau orang tak berpuasa, dia auto tertutup. Betapa Allah memuliakan untuk orang-orang yang berpuasa. Seterusnya, orang-orang yang bersabar berpuasa di bulan Ramadan, jaga puasa dia betul-betul. Ya, sabar, bertahan, tinggalkan semua apa yang Allah larang. Lepas tu sabar dengan ujian-ujian di bulan puasa. Lalu Allah kata, aku akan sediakan satu hidangan dalam syurga tu nanti, hidangan yang tak pernah kamu boleh fikir. Aku cipta menu khusus untuk orang-orang yang berpuasa kerana aku dan kerana nakkan syurga. Ya Allah. Dan seterusnya, apa lagi kalau orang yang berpuasa sabar tu, disebutkan di dalam hadis, ada satu kisah yang berlaku kepada seorang pemuda. Dia bermimpi tentanglah satu golongan yang bukan manusia, iaitu ibaratnya bidadari syurga, membawa kepada dia roti yang putih gebu macam awan. Di atas roti itu yang putih gebu macam awan, macam salji, yang dikatakan di atasnya ada permata. Pemuda itu nak ambil permata tu, nak simpan. Perempuan bidadari tanya, nak buat apa dengan permata tu? Aku nak simpan. Kata bidadari itu kepada pemuda itu, tak perlu, aku akan simpankan permata itu untukmu di satu tempat yang wilayahnya tempat yang terbaik, iaitu syurga, dan akan tumbuh padamu pohon yang sangat indah untukmu. Apa dia balasan orang yang sabar berpuasa? Allah kata nanti akan ada bidadari yang datang bawakan manisan. Manisan itu juga yang tak pernah kamu jumpa. Dan yang terakhir, orang yang berpuasa nanti puasa datang, kau kenal tak aku? Hari itu kau menjaga aku, kau tidak makan kerana aku, kerana nak menjaga aku, kau tidak mengumpat kerana nak menjaga aku, kau memperbanyakkan membaca Al-Quran kerana aku, engkau bangun malam ke berpuasa, petang pun engkau bersedekah kerana nak menjaga aku. Hari ini aku jaga kau.